Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perspektif masyarakat terhadap hadis dhaif dan hadis maudhu' bagi subtopik menangani hadis palsu human governance. Baiklah, hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas Al-Quran dan ia memainkan peranan yang sangat penting dalam memahami syariat Islam. Tapi kewujudan hadis palsu ini, iaitu hadis maudhu' yang direka dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW telah menjadi ancaman yang besar kepada akidah dan juga syariat umat Islam. Penyebaran hadis palsu ini bermula sejak awal sejarah Islam akibat daripada konflik politik, perpecahan umat dan kepentingan peribadi pihak-pihak tertentu. Kesan daripada fenomena ini sangat serius, termasuklah merosakkan kefahaman agama dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Oleh hal yang demikian, usaha menangani penyebaran hadis palsu amat penting melalui penelitian yang teliti, sikap berhati-hati dalam menerima riwayat serta kesedaran untuk merujuk kepada sumber yang sahih. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan hadis palsu ini? Dari segi istilah, hadis palsu ataupun hadis maudhu' adalah hadis yang dicipta, direka, kemudiannya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Antara lain, hadis palsu juga merangkumi setiap perkara yang dinisbahkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan baginda SAW tidak pernah menyabdakan, melakukannya maupun memperakukannya sama ada secara sengaja ataupun tersalah. Okey, baiklah. Hukum menyampaikan hadis palsu, hadis maudhu' ini ialah haram. Diharamkan meriwayatkan hadis maudhu' dengan mengaitkannya dengan Nabi Muhammad SAW, kecuali dengan memberikan contoh tentang hadis maudhu' dan menjelaskan kepalsuannya. Kerana meriwayatkan hadis maudhu' ini adalah salah satu bentuk dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, setiap yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, kita janganlah menyebarkan hadis palsu tanpa sumber yang sahih, sebab itu dilaknat oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sendiri. Baiklah, apakah punca penyebaran hadis palsu ini? Pertama sekali ialah kekurangan pengetahuan dalam ilmu hadis, khususnya ilmu takhrij hadis. Kebanyakan masyarakat tidak mempunyai kemahiran untuk menilai kesahihan sesuatu hadis. Ini menyebabkan mereka mudah menerima dan menyebarkan hadis itu tanpa tapisan yang betul. Jadi hal ini menyebabkan ramai orang tidak mempunyai asas dalam menilai hadis. Jadi mereka ni mudah percaya apa sahaja yang nampak macam Islami, tapi tanpa ilmu yang betul mereka tidak tahu cara untuk menyemak suatu hadis, suatu sumber hadis ataupun membezakan antara hadis sahih dengan hadis yang palsu. Contohnya, bila mereka nampak hadis dalam mana-mana poster yang cantik di media sosial, mereka terus share tanpa selidik dulu sama ada hadis itu betul ataupun tidak. Yang kedua ialah kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat yang menganggap bahawa semua hadis yang terdapat dalam kitab adalah bertaraf sahih. Tapi pada hakikatnya hanya kitab tertentu sahaja seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang menghimpunkan hadis-hadis sahih secara khusus. Manakala kitab lain turut mengandungi hadis-hadis yang lemah dan hadis yang palsu, atau hadis maudhu'.
ada yang menganggap bahawa semua hadis ini disebabkan oleh ada yang menganggap bahawa semua hadis dalam mana-mana kitab adalah benar, sedangkan tidak semua kitab menghimpunkan hadis yang sahih sahaja. Sebenarnya ada juga kitab yang lemah ataupun dalam setengah kitab. Jadi perlulah kita mencari rujukan dan menyemak kesahihan hadis tersebut. Contohnya, seseorang yang menjumpai hadis dalam sebuah buku agama, dia pun menganggap bahawa teks hadis tu sahih tanpa mengetahui status sebenar hadis tersebut, sama ada dia sahih ataupun palsu. Yang ketiga ialah perkembangan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial menjadi satu punca yang sangat terbesar dalam penyebaran hadis palsu. Media sosial menjadikan penyebaran maklumat berlaku dengan sangat cepat tanpa kawalan. Jadi hadis palsu boleh tersebar luas hanya dengan satu klik sahaja. Dan ramai orang akan percaya kerana ia dikongsi berulang kali tanpa mengetahui sama hadis itu sahih ataupun palsu. Contohnya satu hadis palsu menjadi viral apabila seseorang ni sharekan ia ke dalam WhatsApp ataupun Instagram, dan dalam masa yang singkat ribuan orang mengkongsikan maklumat tersebut tanpa semakan yang sahih. Jadi perkara ini menyebabkan hadis palsu tersebar dengan laju tanpa orang tahu pun benda tu betul ke tak. Tapi sebabkan ramai yang share, orang pun anggap benda tu betul. Faham tak? Bila dia tak selidik kesahihan satu hadis tu. Baiklah, yang seterusnya ialah kesan penyebaran hadis palsu terhadap umat Islam. Pertama sekali ialah kesan terhadap akidah umat Islam. Dari sudut akidah, apabila masyarakat menerima dan berpegang kepada hadis palsu, ia boleh menyesatkan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Islam yang sebenar. Ini disebabkan oleh akidah mestilah bersumberkan kepada dalil yang sahih, dan penggunaan hadis palsu boleh merosakkan keimanan seseorang tanpa disedari. Jadi, apabila seseorang berpegang kepada hadis yang tidak sahih, keyakinannya boleh tersasar tanpa dia sedar. Ini sebab dia menyangkakan bahawa perkara itu datang daripada ajaran Islam, sedangkan sebenarnya ia tidak. Jadi, lama-kelamaan pemahaman dia tentang Allah dan agama Islam boleh jadi salah. Contohnya ialah ada orang yang percaya amalan tertentu ni boleh mendatangkan kelebihan yang luar biasa hanya kerana hadis palsu. Sampailah dia lebih yakin pada amalan itu daripada ajaran yang sebenar. Ini boleh memesongkan akidah yang sebenar lah. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap ibadah kita. Ibadah dalam Islam mestilah berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Namun, apabila hadis palsu diamalkan, ia boleh menyebabkan amalan seseorang tersebut menjadi tidak sah ataupun ditolak oleh Allah. Malahan ada dalam kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan amalan sunat yang berdasarkan hadis palsu berbanding daripada amalan yang wajib yang jelas dituntut dalam Islam terhadap umat Islam. Jadi dalam ibadah kita kena ikut panduan yang benar, panduan yang sahih. Kalau amalan dibuat berdasarkan hadis palsu, ia mungkin tidak akan diterima oleh Allah. Jadi lebih membimbangkan ada orang jadi lebih fokus pada amalan tambahan yang tidak sahih daripada amalan yang diwajibkan oleh Allah dalam Islam. Contohnya ialah apabila seseorang ni sanggup buat
amalan tertentu yang viral dekat online media sosial, tapi dalam masa yang sama diabaikan solat ataupun kewajipan yang lain yang jelas dalam yang dituntut dalam Islam, menyebabkan dia dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga ialah kesan terhadap imej Islam. Hadis palsu ini sebenarnya turut memberikan kesan yang buruk terhadap imej agama Islam. Penyebaran hadis palsu boleh menyebabkan Islam dipandang sebagai agama yang penuh dengan unsur khurafat, tahyul dan juga tidak rasional. Perkara ini bukan sahaja menjejaskan kepercayaan masyarakat bukan Islam, tapi turut menjejaskan kepercayaan masyarakat Islam sendiri, malah memberi persepsi yang negatif kepada masyarakat bukan Islam terhadap kesucian ajaran Islam. Jadi bila hadis palsu tersebar, orang boleh nampak agama Islam ni sebagai agama yang tidak logik ataupun penuh cerita yang pelik seperti yang saya cakap tadi. Ini menjejaskan pandangan mereka terhadap agama Islam, dan sedangkan ajaran yang sebenar adalah jelas dan berasaskan ilmu yang benar. Contohnya ialah bila ada hadis yang pelik yang tak pernah kita dengar pun tersebar di media sosial. Orang yang bukan Islam mungkin anggap itu sesuatu ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu lalu timbullah kesalahfahaman antara masyarakat bukan Islam tentang isi hadis tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya ialah cara menangani hadis palsu. Pertama sekali ialah penelitian sanad hadis. Ini merupakan kaedah yang sangat penting untuk memastikan kesihahan sesuatu hadis. Ia diberikan keutamaan dalam usaha membanteras hadis palsu tanpa mengabaikan kajian terhadap matan hadis. Jadi, penelitian ini melibatkan semakan rantaian perawi bagi memastikan kesinambungan sanad serta menilai kredibiliti setiap perawi hadis bagi mengenal pasti kesihahan hadis sebelum diterima dan diamalkan. Jadi, untuk memastikan sesuatu hadis ini boleh dipercayai, ulama akan semak laluan hadis itu, periwayatan hadis itu daripada siapa ke siapa. Mereka akan tengok sama ada semua perawi ni saling berjumpa ke atau tak dan meriwayatkan secara betul atau tidak. Jadi kalau ada putusnya di tengah sambungan sanad tu, hadis itu akan diragui. Jadi contohnya bila ada satu hadis itu disebarkan, ulama akan semak dari siapa hadis itu datang, sama ada daripada sahabat ke tabi'i ke sampai ke perawi seterusnya. Kalau dalam rantai itu ada seseorang yang tidak jelas atau tidak pernah berjumpa dengan gurunya, hadis itu akan dianggap bermasalah dan diragui. Yang seterusnya ialah para ulama akan menilai kepribadian dan kredibiliti perawi hadis. Mereka hanya menerima hadis daripada perawi yang jujur, amanah dan mempunyai ingatan yang sangat kuat. Manakala perawi yang lemah, suka berdusta, berbohong ataupun mempunyai akidah yang menyimpang akan ditolak riwayatnya. Setiap orang yang menyampaikan hadis akan dinilai sikap dan akhlak mereka. Kalau dia dikenali sebagai orang yang jujur dan kuat ingatan, maka hadisnya lebih mudah untuk diterima. Tapi kalau dia ada masalah seperti suka menipu ataupun cuai, riwayatnya tidak akan diambil. Sebagai contoh, kalau seseorang perawi yang terkenal sebagai orang yang jujur dan kuat ingatan mereka, hadisnya akan lebih diyakini dan diterima. Tapi kalau ada yang rekod dia pernah menipu ataupun sering lupa, ulama akan tolak hadis tersebut walaupun kandungannya nampak baik dan betul. Yang ketiga ialah ulama juga akan menetapkan kaedah dan peraturan khusus dalam mengklasifikasikan sesuatu hadis kepada kategori seperti sahih, hasan, dhaif dan juga maudhu'. Jadi pengelasan ini penting bagi menentukan sama ada
sesuatu hadis itu boleh dijadikan sebagai hujah dalam agama ataupun sebaliknya. Jadi, hadis tidak semuanya sama taraf. Sebab itu, ulama membahagikannya kepada beberapa tahap supaya kita tahu mana yang kuat dan mana yang lemah. Ini memudahkan, membantu kita untuk mengelakkan daripada menggunakan hadis yang tidak sesuai sebagai dalil. Contohnya ialah hadis sahih. Hadis sahih boleh digunakan sebagai dalil dalam hukum seperti solat dan puasa. Tetapi hadis dhaif pula biasanya tidak digunakan dalam hukum. Memang tidak boleh digunakan dalam hukum. Hanya kadang-kadang digalakkan dalam amalan sahaja. Jadi pengelasan ini bantu kita untuk gunakan hadis dengan cara yang betul. Baiklah, yang seterusnya ialah yang keempat ialah pendidikan dan kesedaran masyarakat. Masyarakat kena ada sikap berhati-hati bila jumpa hadis, terjumpa sesuatu hadis terutamanya dalam internet. Jangan terus percaya ataupun sebarkan hadis tersebut tanpa semaknya dahulu. Ilmu asas tentang hadis sangat penting supaya kita tidak mudah terpedaya. Contohnya yang paling biasa sekarang berlaku ialah kita nampak hadis disebarkan melalui WhatsApp ataupun TikTok. Ramai orang terus share je maklumat tu tanpa menyemak dahulu. Jadi sepatutnya kita kena cari dulu sumber ataupun bertanya dulu kepada orang yang mahir seperti ustaz supaya tidak menyebarkan hadis palsu di mana-mana platform. Yang kelima ialah peranan media sosial, sangat penting pada zaman sekarang ini. Media sosial boleh jadi tempat yang paling cepat tersebarnya hadis palsu. Jadi platform ini perlu ada kawalan seperti menyaring kandungan atau memberi amaran supaya pengguna lebih peka sebelum berkongsi sesuatu maklumat itu. Sebagai contoh, platform seperti Facebook ataupun TikTok ataupun Instagram boleh meletakkan label seperti maklumat tidak sahih pada sesuatu posting hadis. Ini boleh membantu pengguna lain lebih berhati-hati sebelum mempercayai ataupun share sesuatu maklumat itu. Okey, yang akhir sekali ialah penguatkuasaan undang-undang. Jadi untuk mengelakkan perkara ini jadi semakin serius, pihak kerajaan, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan terhadap penyebaran maklumat palsu. Bila ada bila ada orang yang menyebarkan maklumat palsu, mereka perlulah dikenakan hukuman. Jadi bila hukuman diberikan, orang yang akan lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenangnya menyebarkan hadis yang tidak sahih. Contohnya, jika seseorang menyebarkan hadis palsu untuk mengelirukan orang ramai, khususnya umat Islam, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan seperti mengenakan denda ataupun hukuman penjara ke apa-apa ke. Ini penting untuk menjaga keharmonian dan mengelakkan kekeliruan dalam masyarakat umat Islam dan juga bukan Islam. Jadi, akhir sekali kesimpulannya ialah penyebaran hadis palsu merupakan satu isu yang sangat serius sebab ia bukan sahaja memberikan kesan kepada akidah, tapi dia juga dapat menjejaskan ibadah, imej Islam itu sendiri. Jadi punca utama masalah ini berpunca daripada kurangnya ilmu dalam kalangan masyarakat, kesalahfahaman terhadap sumber hadis yang sahih serta kemudahan teknologi yang mempercepatkan penyebaran sesuatu maklumat itu tanpa tapisan, ya. Jadi oleh itu semua pihak, tidak kira sesiapa pun, perlu memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah ini. Individu perlulah lebih berhati-hati dan sentiasa menyemak kesahihan hadis sebelum menyebarkannya. Pada masa yang sama, pendidikan tentang ilmu hadis perlulah diperkukuhkan lagi supaya masyarakat ni lebih celik dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak betul. Selain itu, peranan media sosial juga dan penguatkuasaan undang-undang juga penting bagi mengawal penyebaran maklumat palsu itu hadis palsu. Secara keseluruhannya, usaha membanteras hadis palsu memerlukan kerjasama semua pihak supaya kesucian ajaran Islam dapat dipelihara dan diamalkan dengan betul. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.